Rumah dia cik jawab. Lebih tak pada 3 kali. Boleh tak apa? Ke ada ulama kata barang siapa baca lepas Isya tak sah. Ada. Tumbuk ulama tu atas hidung dia. Tak ada. Atau ulama kata siapa baca tak cukup 3 kali balik awal. Tak ada apa-apa. Tak syarat baca Yasin, tak syarat 3 kali. Yang kita panah tu tanya orang ngajar dia nak baca Yasin sangat. Balik karang tak baca setarang, ngadak duk tengok Undertaker lawan Stone Cold. Faham tak? Gusti mana lihat ada belunjuk terik. JKK. Tu ada hari. Ni kali pertama mari lesong tak? Boleh lah orang lesong nak buat tu. Barang tak ada tu last sekali lah tu. Jadi kalau baca Quran dak surah Yasin pun dapat pahala besar daripada Allah SWT. Kerana Quran ni dia memberi syafaat. Mana boleh tolong. Nak hari kiamat ni hari orang tak boleh tolong. Yang boleh tolong Allah SWT. Yang boleh tolong para ulama. Yang boleh tolong orang yang mati syahid. Yang boleh tolong nabi-nabi dan rasul. Yang boleh tolong Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi au kama qala. Nabi kata bacalah Quran. Kerana Quran itu datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Maka kita ambil masa sekejap untuk memerhatikan apakah yang dimaksudkan dengan surah Yasin. Kita tak ada nak tafsir surah Yasin pada malam ni masa sejam. Tapi tak apalah. Sekadar mana yang kita dengar. Surah Yasin ni surah yang ke-36 dalam Quran. Daripada 114 surah, dia yang ke-36. Yang banyak sangat kelebihan-kelebihannya. Di antaranya dia adalah sebagai qalbu Quran. Sebut dalam satu hadis Nabi bersabda, inna likulli syai'in qalba. Sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu tu dia ada hati. Wa qalbul Quran Yasin. Dan hati bagi Quran itu Yasin. Maknanya dia macam ke benda yang sangat penting di dalam Al-Quran. Dan dalam hadis yang lain pula, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin atas orang yang mati di kalangan kamu. Mautakum ni ada 2 makna. Orang yang nak mati atau orang yang telah mati. Boleh berlaku. Orang dekat nak mati orang baca Yasin. Orang mati dah orang baca Yasin. Apa orang baca? Tradisi bukan. Meringankan si mati. Meringankan keadaan. Kalau tradisi tak payah baca. Sebab tu kita nak amal satu-satu benda yang berkait dengan amalan-amalan ni, kita kena ada ilmu. Benda tujuan. Maka baca Yasin ni kalau orang yang menazak, meringankan dia. Kalau orang yang telah mati, meringankan juga. Dia takhfif. Kata Imam Al-Qurtubi, takhfifun lil muhtadar wa takhfifun lil mayyit. Meringankan bagi orang yang nak mati, meringankan bagi orang yang telah mati. Rengang dia, rengang tubuh supaya senang pikul lagi. Kan? Rengang keadaan dia. Rengang ni maknanya lega lah. Lawang rengang ni benda. Seh. Mata kau ada ramuk seh ni. Berat. Berat tu bukan body berat. Berat sama dah seh. Berat nanang ni. Tak main surah teruh. 3 gendong awet. Mana orang panggil berat tu. Jadi nak rengang. Kali maknanya berat, susah, sakit dan sebagainya, rengang dengan baca surah Yasin. Walaupun hadis tu hadis dhaif, tapi kita boleh beramal. Dengan fatwa Imam Nawawi rahimahullahu taala, yajuzu a'malul bil hadis dhaif. Harus kita beramal dengan hadis yang dhaif. Ma lam yakun maudhu'a, selama hadis itu bukan hadis maudhu'. Faham? Boleh beramal.
Kalau baca benda lain tak jadi apa. Nah, batulah kalam Allah. Nah, jangan kita serupakan dengan kalam manusia. Kalam Allah ni, Yasin kalam Allah, Fatihah kalam Allah, ayat kursi, surah Al-Baqarah, semua kalam Allah. Orang baca kat orang nak mati tu. Nak. Baca surat khabar kat orang nak mati. Nak. Tak jadi apa. Nah. Tapi sebelum kita muhtadar, sebelum kita sakit nak mati, kita kena baca. Kena lazim diri baca kalam Allah. Baca Quran. Tak kira surah apa pun. Nah, bila kita nak mati, orang tolong baca kita pula. Bila kita mati, tanah kubur orang baca balik. Ni kita masih hidup tak baca. Bila mati nak suruh orang baca. Jadi nak mempermain-main atau merengang-rengangkan akan Al-Quran. Soal Al-Quran tu jadi bahan mainan je. Baca masa hidup, bila kita mati, orang baca balik atas kita. Nampak? Ayat yang surah yang ke-36 di dalam Al-Quran daripada 114 surah. Banyak sangatlah kelebihan-kelebihannya. Allah mulakan dengan surah Yasin ni dengan Yasin dengan 2 huruf. Ya dan huruf Sin. Kata ulama-ulama, Yasin ni adalah nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi yang akan kita dengar sekejap lagi. Sebab apa turun Yasin? Apa yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Ad-Dalail daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, adalah Nabi SAW sedang membaca pada surah Sajadah. Maka Nabi baca kuat. Nabi sedang mengaji surah Sajadah di Mekah ni. Nabi baca kuat. Kuatnya Nabi baca sehingga jadi sakit telinga orang-orang Quraisy. Sakit telinga ni maknanya terganggu lah. Tak? Orang Quraisy jadi terganggu. Sehingga mereka itu bangun nak tangkap Nabi. Bangun, jadi bengang Nabi duk baca kuat ni. Bukan kuat tu jadi bengang, jadi sakit hati dengar. Ni orang hati busuk. Nak sakit hati dengar Quran, bangun nak tangkap Nabi. Maka tiba-tiba Allah jadikan tangan mereka terikat pada tekuk. Tangan jadi terikat gini. Nak pergi tangkap Nabi, Allah ikat tangan. Duk gini, berderang kali. Ada belaka dengan Timbalang, dengan jawatan kuasa kapung ada belaka. Oh, tak bunyi gitu Bisa kat dia. Dan mereka itu pula menjadi buta. Tak nampak. Tangan jadi ikat tekuk, lepas tu jadi buta. Bangun nak tangkap Nabi, nak larang Nabi baca Quran. Maka datang mereka itu merakok-rakok kepada Nabi. Mari kat Nabi pula. Nak. Dia kata, ya Muhammad, mungkabur gak ke Tuhanmu yang kasih sayang tu. Minta gak doa biar terikat kami ni terlepas. Kami biar nampak semula. Tengok. Tadi nak buat ke Rasulullah. Bayang jadi gitu dia pergi kat Rasulullah. Dah tahu orang lain dia apa. Faham? Dia pergi kat Nabi kok. Maka turunlah ayat Yasin wal Quranil Hakim. Faham? Ini cerita sejarah dia. Turun ayat ni. Nah, mana yang berlaku sekarang itu, masa dia segar, dia musuh dengan surah masjid. Masa dia sehat, dia beci ke Tok Imam, Tok Bilal. Nah, tapi bila dia sakit, dia buat baik. Faham? Ni berlaku lagi sekarang. Ingat sejarah Yasin 1400 tahun, ni ada lagi. Tain sehat, tak berhenti surah. Lalu saja dengan kereta. Sombong pula. Muka berkelabek-nyeng. Faham? Lalu saja ikut surah. Lalu balik, lalu. Tak tengok. Takkan orang atas surah ada 3 orang. Tak tengok. Kalau tengok pun gitu ke? Faham? Tak berahi. Sombong. Bukan berabuh naik. Wira buruk. Hadis
Yasin jantung Al-Quran. Tuntut ilmu sama mana juga. Saya solat tahiyatul masjid, kemudian bahu saya ditepuk untuk dijadikan imam solat wajib. Tuan-tuan, yang pertama hadis likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin. Setiap sesuatu ada jantungnya. Jantung Al-Quran adalah Yasin. Saya tanya tuan-tuan, setiap sesuatu ada jantung, betul ya? Setiap semua benda ada jantung, betul? Lah Quran tak nyawa. Bola tak ada. Buah ada, pokok ada jantung. Pisang ada jantung. Artinya dari segi zahir hadis ni, bunyi pun bermasalah. Apatah lagi terbukti pada rawinya, rawi yang sangat dhaif, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadis menuntut ilmu sehingga ke negeri Cina juga dhaif. Jangan percaya dengan Tashih Zamihan kerana dia tak faham apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Mizzi. Kedua, kita bila pergi ke masjid, tuan-tuan, saya cadang imam dah selesai dah solat, kita baru sampai, solat sendiri. Saya bukan larang, kalau ada orang solat juga dah tak apa, kita ikut. Tapi kalau tak ada apa kepentingan, kita solat sendiri. Kerana ramai ulama salaf tak suka solat kedua ni di masjid. Kadang-kadang dia boleh menimbulkan fitnah. Dibuka ruang kepada setengah orang untuk bila tak setuju dengan Tok Imam, tunggu di luar tu. Sekali habis Tok Imam bagi salam, kita naik, kita buat kita pula. Maka ulama salaf dulu mereka tak mau ada unsur perpecahan yang seperti itu. Melainkan jika tak timbul pecahan, Nabi pernah arahkan sahabat yang salat, orang ikut di belakang dia, dia datang lewat. Jika kita tahu tak timbul masalah, tak apa. Kemudian kita bila masuk-masuk, kalau nak buat jemaah misalnya, kita janganlah pergi ambil orang yang kita tak tahu apa. Kau dah pergi satu kumpulan jemaah, kau buat. Kalau dah kau nak solat misalnya, kau solat jamak takhir ataupun kau jamak, sama-sama kau buat. Tak perlu kau pergi ambil orang yang kau tak tahu dia solat apa. Itu orang senang. Dan sungguhnya kami akan beri kepadanya balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Walanajziyannahum. Asalnya wanajziyannahum, kata ulama tafsir. Tapi ditambah dengan lam, bermakna taukid. Dan sungguh bukan main-main, kami pasti akan membalas mereka itu. Asalnya najziyum, tetapi najziyannahum dengan nun taukid sakilah lah pula. Dua kali taukid makna dua kesungguhan. Mana bukan gurau. Allah pasti dan sungguh, bukan bakit lawak, akan balas orang-orang yang beramal soleh ajrahum, iaitu pahala mereka itu, gaji tu lah. Pahala-pahala gajinya. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan lebih baik daripada apa kanu yang adalah mereka itu di dalam dunia. Kanu PM amal, maknanya PM madi yang telah lalu. Hidupmu dalam dunia, molek hak Tuhan balas ni. Nak Tuhan balas dengan 2 rakaat semayang, nak dengan syurga yang penuh dengan nikmat. 2 rakaat semayang, Allah terima 2 rakaat semayang, bukan 20,000 rakaat. Kalau Tuhan terima 2 rakaat semayang kita, tak setuh dia api neraka, Tuhan ubuh dalam nikmat syurga. Kalau nak kira, mana tu kata ahsanu ma kanu ya'malun, lebih molek Tuhan balas. Nak padang kita semayang 2 rakaat 5 minit je, kokang, assalamualaikum, waalaikumsalam, bau. Nah, tapi kalau Tuhan terima surga, mana kerja 5 minit balas surga dah ada. Surga ni mana dengan beri tanah
dengan beri standar dengan rumah. Ada orang buat kerja 5 minit, token kata beri tanah dengan rumah. Nak dah nak kita kerja ni berapa, boleh nak pakai orang basuh pinggang sini, token kata. Dah nak tanya gaji banyak mana, gaji awak gini, kalau awak kerja 5 minit cari tanah sebidang, rumah sebuah 2 tekak. Makna gitu. Kalau awak kerja 10 minit 2 ti rumah, bingung rebah situ le tak kerja, pesang gitu. Nah hak nak minta kerja tu pesang, kejut dengar. Nak mah Haji Mak kata token water le. Dah token kedai makan. Nah, makan. Dia nak masuk dengan kedai makan, bukan yang jual botol le. Nah. Maknanya manusia tak boleh nak balas ahsani ma kanu ya'malu leh. Dalil. Buat mari syarikat mana pun bankrupt. Bukan bankrupt aja, bankrupt aslinya. Dia gitu. Nah, dah boleh. Padang 2 rakaat semayang sebelum subuh, balasannya baik daripada dunia dan isi dia. Nak rak'atani minas subhi, nak rak'atani minas subhi afdalu khairum minad dunya wa ma fiha. Mana 2 rakaat solat sunat subuh, Tuhan bayar benda yang mahal pada dunia dan isi dia. Dunia mahal, dunia mahal. Tanah mahal dah.